Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini fi hadha sabah insyaAllah sanadrusu ma'an. Okey. Um, Qabla dhalik nabda'u faslana wa liqa'ana bi qiraati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب. Okay. So kita pergi dulu dekat kalimah at-tijarah. At-tijarah. Ma hiya at-tijarah? So jom kita check. Okay. Pagi ni kita akan revision. Waalaikumsalam Airkim. Pagi ni kita akan study bersama-sama begitu. Okay. Pagi ni saya kena ajar pun, saya study je. So kita study bersama-sama. Kalau kita search tijarah, kita akan dapat benda yang lagi menarik. Okay. Sebab selama ni kita mungkin terus bagi tahu maksud tijarah adalah perniagaan. Okey. Tapi rupanya tijarah ni dia adalah masdar. Masdar kepada tajara. Tajara ni maksud dia berdagang. Okey. So kalau kita kata orang tu pedagang, kata apa orang yang membuat perniagaan, okey. Orang yang buat perniagaan, maka dia adalah isim fa'il. Isim fa'ilnya ialah tajirun. Kalau tajara itu adalah fa'il, okey, fa'il, maka tajara adalah fa'il, okey, berdagang, berniaga. Kalau kita kata tajirun, maka tajirun adalah pedagang ataupun peniaga. Kalau kita kata tijarah, maka tijarah adalah masdar. Okey, biasanya masdar ini bermaksud kata terbitan, maka tijarah adalah perniagaan. Okey, perniagaan. Begitu. Okey. And then, so perniagaan elektronik. Lagi-lagi, bila kita jumpa kalimah yang ada ya, okey, ada ya kat sini, dan dia ada alif lam, dan kalimah sebelumnya pun ada alif lam juga, okey, maka ini dipastikan bahawa dia adalah na'at. Kenapa? Sebab sama ma'rifah nakirahnya. Yang ni ma'rifah, ini ma'rifah juga. Cuma yang ni dia ada ya kat sini. Okey, kita boleh syak lah. Kita boleh syak. Kita boleh sangka dia adalah na'at. Kenapa? Sebab dia ada ya. Kenapa kalau dia ada ya? Ya ini adalah ya nisbah. Okey. Maka kalimah yang ada yang nisbah, right, dia adalah na'at. Khalas. Gitu. Hiya ialah amaliyah. Amaliyah adalah aktiviti, okey. Bai'in, menjual, wa syira'in, membeli. Okey. Amaliyati bai'in, perhatikan. Hiya ialah amaliyatu bai'in. Hiya amaliyatu bai'in. Hiya amaliyatu bai'in. Cuba antum i'rab kalimah bai' kat sini. Amaliyatu bai'in maksud dia adalah aktiviti menjual. Aktiviti menjual. Bai' adalah masdar kepada ba'a, jual. Ba'a yabi'u.
Bai'un. Okey, bai'un adalah jual. Okey, jual. Kalau ba'a telah jual. Kalau yabi'un sedang jual. Okey. Kalau kita kata bi', jual lah, fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Bai' adalah penjualan. Proses penjualan. Wa syira'in, dan pembelian. Okey. Jadi, kalau kita kata proses penjualan, amaliyatu bai'. Soalan saya adalah, apakah i'rab bai'? Apakah mauqi' i'rab? Cuba anda komen. Cuba anda komen apakah mauqi' i'rab untuk bai'. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No comment. Proses penjualan. Apakah i'rab bai'? Antum. Cuba antum komen. Tahu tak? Kita tak tahu. Tak tahu ke? Tak tahu, semua tak tahu. Bai', proses penjualan. Proses penjualan. Okey. Maka dia adalah mudhafun ilaih. Dia adalah mudhafun ilaih. Bai' adalah mudhafun ilaih. Okey, timbullah persoalan, Ustaz, kenapa dia mudhafun ilaih? Dia adalah mudhafun ilaih sebab dia adalah kalimah yang mengkhususkan kalimah sebelumnya. Kalau kita hanya kata amaliyah, maka dia adalah proses. Maka umum. Adakah proses bedah? Adakah proses jual? Adakah proses beli? Adakah proses membuat buku? Adakah proses apa dia? So, kalau kita hanya kata amaliyah yang bermakna aktiviti atau proses, maka dia adalah umum. Adanya kalimah bai' itu mengkhususkan kalimah amaliyah, bukan amaliyah yang mana-mana. Dia adalah amaliyah bai'. Adalah proses apa? Bukan proses yang umum, tapi dia adalah proses yang jual. Oh, itu dah komen dah. Baru keluar your comments. Ummu Amirah mudhaf ilaih, Zim fi'il amar. Haikal Hazir masdar, Bilal mudhaf ilaih. Amirah itu jalan. Okey, pandai. Okey, bagus. Syukran. Perhatikan. Dalam ayat ni kan, dia adalah jumlah ismiyah sebab dia mula dengan isim. Okay. Now, bila dia adalah jumlah ismiyah, kita kena ingat, okay, jumlah ismiyah ialah ayat yang ada padanya mubtada' khabar. So, sekarang ni yang mubtada' ni adalah at-tijarah. Okay. Ni dia punya mubtada'. Elektroniyah adalah na'at, sifat kepada tijarah. Maka hiya ini adalah khabar. Okey. Tapi kalau kita kata hiya ni khabar, perhatikan. Kalau kita kata hiya ni khabar, maka dia tak kena, maksud dia akan tak cantik. Sebab kenapa tak cantik? Sebab dia akan jadi perniagaan elektronik. Iyalah. Sebab hiya maksud dia. Okay. Tapi sometimes kita boleh terjemah dia adalah iyalah. Iyalah. Ataupun dia ialah. Contoh. Tijarah elektronik. Perniagaan elektronik dia ialah apa benda tak clear. Maksudnya hiya ni bukan khabar. Maksudnya. Sebab dia tak menjelaskan. Sedangkan khabar ni patutnya benda yang menjelaskan. Khalas. Dia akan, Arif tu apa? Arif tu cikgu. Okey, faham. Arif tu, dia apa? Tak clear. Okey. So, hiya bukan khabar. Alright. Mana khabar dia, Ustaz? Khabar dia adalah berbentuk ayat. Maksudnya, ayat semua inilah yang menjadi khabar kepada internet. Contoh. Perhatikan. Dia kata,
Perniagaan elektronik. Apa cerita dia? Dia ialah proses jual beli yang berlaku di internet menggunakan alat-alat elektronik. Maksudnya ayat itu yang menjadi khabar dia. Ayat itu yang menjadi khabar dia. Okey. Okey. Jadi hiya di sini dia bukan khabar. Dia adalah mubtada. Subjek. Mubtada. Amaliyah adalah khabar. Okey. Okey. Amaliyah adalah khabar bagi hiya. Okay. Bila amaliyah khabar bagi hiya, maka ini membentuk jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini adalah menjadi khabar kepada at-tijarah. Hakadha, begitu. Okey, begitu. Okey. Now, kalau kita kata ini adalah ayat dia, okey. Perniagaan elektronik dia ialah proses. Khalas, itulah ayat dia. Itulah jumlah ismiyah dia. Okey. Ada jumlah ada mubtada, ada khabar berbentuk jumlah. Tapi adakah difahami? Adakah sudah difahami? Of course, kalau ikutkan jumlah ismiyah adalah ayat yang difahami. Tapi sometimes walaupun dia adalah difahami, kita perlu lagi faham lagi. Okey? Kalau dia kata perniagaan elektronik ialah proses. Khalas. Maka dia macam proses apa? Timbullah persoalan, proses apa? Sebab kalimah proses itu adalah umum. Maka dikhususkan menggunakan mudhaf ilaih. Proses jual. Adakah proses jual sahaja? Tak. Proses jual dan beli. Bai'in wa syira'in. Lidzalika bai'in adalah mudhaf ilaih. Wa syira'in adalah ma'tuf. Kenapa Ustaz? Sebab dia adalah selepas harful atfi. Okey. Waw adalah harful atfi. Bila ada harful atfi, maka kalimah selepas dia adalah ma'tuf. Ma'tuf apa cerita dia Ustaz? Ma'tuf ni macam na'at juga. Dia adalah tawabi'. Maka dia akan ikut kalimah sebelumnya. Okey. Bila mana bai' ini adalah mudhafun ilaih majrur, maka ma'tuf di sini pun adalah majrur juga. That's why dia juga adalah majrur bi kasrah. So kita baca dia syira'in hakadha. Okey. Syira'in. Okey. Assalamualaikum Mi. Mimi. Bazar mana? Hari tu? Tak tahu kedai mana sebenarnya. Tak tahu kedai mana. Boleh. Okay. Okay. Salam Allah. Okey. Jadi ba'a adalah jual. Ba'a adalah jual, yabi'u jual juga. Okey, baik penjualan. Syira' adalah pembelian. Tayyib. Jom kita cek dulu apa syira' punya cerita. Syira' punya cerita apa dia? Syira' adalah masdar kepada syara'. Syira' adalah masdar kepada syara'. Syara' yashri. Syara' yashri. Ada kan? Syira'
adalah masdar kepada syara. Syara adalah beli. Okey. Syara yashri. Syara beli. Yashri. Syara telah beli. Yashri sedang beli ataupun akan beli. Kenapa saya kata begitu? Sebab fi'al mudhari' adalah untuk yang sedang ataupun akan berlaku. Okey. Syara yashri. Apa amar dia? Cuba saya keluarkan dulu apa amar dia. Ini kita check betul ke tak. Okey. Amar ni cara dia nak buat adalah kita kena datangkan begini. Ri. Jadi ishri. Betul ke tak? Ishri dia punya fi'il amar. Betul. Okey. Fi'il amar dia adalah ishri. Begini. Right? Ishri. Masdar dia adalah syira. Okey. Dia sebenarnya kalimah syira dia adalah isim mamdud. Isim mamdud. Okey, isim mamdud. Kenapa? Sebab dia adalah sebab dia berbentuk, dia berakhir dengan alif dan hamzah. Maka dia isim mamdud. Bila dia isim mamdud, bila dia adalah isim mamdud, maka kita mungkin akan fikir bahawa dia adalah mamnu' min as-sarfi. Okey. Tetapi ada poin penting tentang isim mamdud yang kita perlu tahu, iaitu tentang keadaan hamzah, alif hamzah tu. Isim mamdud, okay, dia ada hamzah dia adalah ada hamzah zaidah, ada hamzah asliyah, ada hamzah munqalibah. Okey. Ada hamzah yang diubah, yang ditukar. Ummu Amira ishtari. Betul. Nanti kita share ni. Okay. Maksudnya syara dia sinonim dengan ishtara. Dua-dua ni adalah maksud dia adalah membeli. Ishtara, yashtari. Ishtari. Betul, Ummu Amira. Okay. Kalau ikutkan ayat ni, dia dah selesai dah. Okay, dia ada mubtada', ada khabar dia, berbentuk jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Cuma khabar kat sini dia adalah berbentuk mudhaf sebab dia adalah umum. So dia perlukan pelengkap, jadi mudhaf ilaih kat sini dan ma'tuf sini. Okay. Tiba-tiba lepas dah selesai ayat dia, tiba-tiba ada kalimah tahaddusu fi internet. Tahdusu fil internet pula dah. Okey. Tiba-tiba ada jumlah fi'aliyah. Tahdusu fil internet. Okey. Maka jumlah fi'aliyah ini, kenapa saya kata ni jumlah fi'aliyah? Sebab dia ada fi'il dan fa'il. Bila kita sebut tahdusu, yes, tahdusu ni adalah fi'il, tapi dalam, betul Ummu Amira, syara, yashri, syira, hakadha. Mana? Syara, yashri, ishri, syira. Syara fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, masdar.
dekat tahdusu memang kita nampak tahdusu ni adalah taf'lu, taf'ulu adalah fi'il madhi, fi'il mudhari'. Okey, maka dia fi'il. Okey, cuma dia ada fa'il. Cuma fa'il untuk tahdusu, okey, dia di sini adalah berbentuk dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, tapi dia ada dalam tahdusu. Dhamir tersembunyi. Yang ni selepas tahdusu tak ada apa fa'il dia. Tapi sebenarnya dia ada. Kenapa dia ada? Sebab mana mungkin ada fi'il tanpa fa'il? Kelas. tak mungkin ada perbuatan, okey, tanpa ada pelaku. Okey. Contoh. Okay. Tak mungkin ada fi'il tanpa fa'il. Right? Apa itu fi'il? Fi'il ni apa? Cuba hantar komen. Apa itu fi'il? Apakah itu fi'il? Apa antum punya pandangan terhadap maksud fi'il? Cuba kita bincang sikit. Apakah maksud fi'il? Apakah maksud fi'il? Cuba hantar komen. Apakah maksud fi'il? Tak ada. Apa itu fi'il antum? Apakah itu fi'il? Cuba hantar komen. Apakah maksud fi'il? Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il? Perbuatan. Lagi apa lagi selain tu? Apa lagi maksud dia selain perbuatan? Ummu Amirah. Apakah maksud dia selain perbuatan? Sempit.
Dhaqal makanu. Dhaqal makanu. Okey. Perlakuan. Sama tu perbuatan dengan perlakuan. Okey. Now. Fil haqiqah. Fi'il. Dia adalah hadas. Begitu hadas. Hadas satu. Dia adalah perbuatan. So kalau kita kata daraba Arif Zaid, maka daraba adalah fi'il. Kenapa? Sebab dia perbuatan. Okey, Arif buat. Arif buat apa? Dia yang pukul. Maka Arif pukul. Bila Arif pukul, maka dia buat pukul tu. Okey. Tapi kalau kita kata saqatal qalam. Saqatal qalam maksud dia pen itu jatuh. Okey. Soalan saya adalah, kalau kita kata saqatal qalam, adakah pen itu dibuat jatuh tu? Tak. Okey, bukan pen tu buat kata kerja jatuh tu. Tapi itulah benda yang berlaku. So sebenarnya kedua maksud dia kejadian. Sebab saqata bukan perbuatan. Betul tak? Saqata bukan perbuatan. Next adalah keadaan. Contoh, kita kata dhaqal makan. Dhaqa adalah sempit. Maka tempat. Tempat itu sempit. Dhaqa. Dhaqa ni bukan perbuatan. So adakah dia fa'il? Dia fa'il. Kenapa dia fa'il? Sedangkan dia bukan perbuatan. Dan dia juga bukan kejadian. Dia adalah keadaan. Keadaan tu sempit. Keadaan tu sempit. Kata. Jadi, lepas ni, bila antum dengan fa'il, kita pun tahulah, okay, fa'il tu, dia bukan sekadar perbuatan sahaja, tapi dia juga adalah kejadian dan keadaan. Alright? Dulu, saya struggle bahagian sebab saya fikir fa'il tu kata kerja. So, saya pelik bila saya jumpa kalimah-kalimah yang tak tepat. Macam, ni fa'il ke? Ni fa'il ke? Ni fa'il ke? Adakah ni perbuatan? Tak. Rupanya bila saya join kelas Ustaz Ashafizrul, okey, barulah saya tahu, bila bagi tahu fa'il itu adalah hadas. Hadas adalah tiga benda. Satu, perbuatan. Satu, yang kedua kejadian. Yang ketiga adalah keadaan. Okey. Okey. Selesai bahagian tu. Okey. Cuma, bila dekat sini kan, tahdusu ni antum. Tahdusu itself, walaupun dia kalimah, dia bukan kalimah. Tahdusu ni dia adalah kalimah. Tahdusu, kalimah. Cuma dalam bahasa Arab, even if you see satu kalimah wahidah, okay, tak semestinya dia represent satu kalimah. Contoh tahdusu. Tahdusu bukan satu kalimah. Actually dia adalah dua kalimah yang bergabung. Okay. Ada padanya tahdusu fa'il dan juga fa'il yang tersembunyi dalam dia. Okay. Baik. Maka bila ada fa'il dan fa'il, terbentuklah jumlah fi'liyah. Okay. Timbullah persoalan. Okay. Kenapa ada jumlah fi'liyah dalam ayat, kat tengah ayat ni? Dia adalah, sedangkan ni adalah jumlah ismiyah. Ayat ni jumlah ismiyah sebab dia dimulai dengan alif lam dengan isim. So the whole ayat adalah jumlah ismiyah. Tapi kenapa dekat tengah-tengah ayat tiba-tiba ada jumlah fi'liyah? Adakah dia khabar kepada tadi punya mubtada? Bukan. Sebab khabar dia ni hiya amaliyah. Dah khabar dah settle. Kenapa tiba-tiba ada jumlah fi'liyah dekat tengah ayat? Maka biasanya antum kena tengok. Adakah maksud dia adalah yang? Adakah? Okey, tahdusu ni maksud dia berlaku kan? Tahdusu ni maksud dia adalah berlaku. Tapi adakah bila kita terjemah dia, adakah dia akan membawa maksud
Yang berlaku. Yang ni penting. Adakah maksud dia yang berlaku? Contoh, kita kata perniagaan elektronik ialah proses jual beli berlaku di internet. Tahdusu fil internet. Tahdusu berlaku fil internet. Adakah kita terjemah yang berlaku? Cuba antum komen. Antum rasa ada tak yang dekat sebelum berlaku tu? Antum rasa ada tak yang before berlaku tu, ada tak maksud dia yang berlaku? What do you think, antum? Ma ra'yukum? Perniagaan elektronik adalah proses jual beli berlaku ke yang berlaku? Berlaku ke yang berlaku di internet? Yang mana? Cuba anda komen. Perniagaan elektronik adalah proses jual beli yang berlaku di internet ataupun berlaku di internet. Mana yang betul? Yang mana? Antum? Yang mana? Perniagaan elektronik ialah proses jual beli tahdusu berlaku. So bila kita terjemahkan, lebih best kita terjemah dia berlaku ke yang berlaku. Komen lah. Jangan senyap dong. Cuba. Berlaku ke yang berlaku di internet? Yang berlaku. Okey. Berlangsung. Okey, betul, berlangsung. Okey. Bila kita terjemah dia sebagai yang berlaku, maka ada yang. Dalam bahasa Arab, okey, biasanya bila ada yang, maka dia na'at. Bila ada yang, maka dia adalah na'at. Okey? Okey. Ni apa ni? Ini adalah na'at berbentuk jumlah. Rupa-rupanya na'at tu bukan sekadar kalimah yang satu kalimah. Contoh biasa kita kata Arif handsome, Arif wasim. Contoh kalau kita kata Najihah yang jamilah. Yes. Na'at berbentuk jumlah. Ini bukan fa'il sahaja tau. Bila kalimah tahdusu ni sebenarnya dia represent dua kalimah. Dia ada tahdusu ni fa'il. Dia juga ada fa'il yang berbentuk dhamir mustatir. Dhamir mustatir ialah apa? Dhamir yang tersembunyi dalam fa'il. Lidzalika, oleh itu tahdusu ni adalah jumlah. Sebab apa? Sebab dia ada fa'il dan fa'il. Kenapa Ustaz? Sebab setiap ayat kullu jumlatin tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlah fi'liyah. Hal pun ada juga bentuk jumlah. Okey, cuma di sini kenapa dia bukan hal? Itu soalan dia. Okey. Sebab jumlah yang menjadi hal sekiranya dia selepas isim ma'rifah. Dekat sini dia adalah selepas isim nakirah. Proses yang. Maka ini adalah jumlah jumlah ini adalah jumlah na'at. Okey. Yang berlaku di internet. Okey. Bil wasail. Wasail. Apa itu wasail? Wasilah. Wasilah ialah ayat. Wasail jamak kepada wasilah.
alat. Wasail adalah jamak kepada wasilah, lidzalika wasail maknaha alat-alat elektronik. Okey, selesai bahagian itu. Alright. Nah, itulah dia. Itulah dia kajian ayat nombor 1. Okey. Okey, cukup dulu untuk bagi ni. Alright, syukran lakum ala hudurikum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.